Saya Dr. Harith bin Sulaiman, Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi dari Pusat Perubatan Pakar KL. Sepanjang 20 tahun yang lalu, saya telah bersama-sama ribuan pesakit di pusat rehabilitasi kami menyaksikan perjalanan mereka yang sukar untuk mengambil langkah pertama semula untuk memegang sudu kembali. Perkara yang paling penting ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang isyarat amaran pada tangan yang hanya muncul pada mereka yang hampir diserang strok atau lebih tepat lagi strok iskemia angin ahmar akibat salur darah tersumbat. Sebagai permulaan video ini, saya akan terangkan dahulu mengapa masalah di otak boleh muncul pada tangan dan diikuti dengan 7 tanda amaran yang tidak boleh anda abaikan. Jika anda ingin terus ke tanda-tanda tertentu, anda boleh gunakan senarai kandungan timestamp di bahagian keterangan di bawah. Anda pasti pernah dengar orang berkata, "Kawan, aku si Polan tu rebah kena strok." Bukan. Kita sering terkejut apabila mendengar berita kenalan yang nampak sihat walafiat tiba-tiba tumbang. Bukankah dia nampak sihat lagi? Itulah reaksi biasa kita. Tetapi pakcik-makcik sekalian, strok iskemia tidak pernah datang secara tiba-tiba. Yang menakjubkan dalam kebanyakan kes strok telah menghantar tanda-tanda amaran yang jelas ke bahagian badan kita jauh lebih awal sebelum seseorang itu rebah. Dan salah satu tempat pertama dan terpantas isyarat itu muncul adalah pada tangan. Anda mungkin hairan. Doktor otak kan di kepala. Macam mana pula tandanya boleh sampai ke tangan? Ramai orang apabila merasakan sesuatu yang tidak kena pada tangan mereka akan mengabaikannya. Aduhai, penat sangat ni agaknya, atau biasalah faktor usia sambil mereka menganggap ia bukan perkara besar. Namun saat itulah mungkin masa keemasan anda di mana sel-sel otak anda mula mati. Disebabkan pemikiran berbahaya faktor usia itulah, saya telah melihat ramai pesakit akhirnya diserang strok. Mereka kehilangan nyawa yang berharga atau jika bernasib baik untuk hidup mereka, terpaksa menanggung kesan sisa yang teruk sepanjang hayat satu keadaan yang tidak boleh diubah lagi. Inilah yang saya saksikan setiap hari selama 20 tahun. Oleh itu adalah amat penting untuk kita dapat mengecam perubahan kecil pada tangan sebagai isyarat SOS daripada otak dan segera ke hospital sebelum terlambat. Dalam video hari ini, saya akan fokus kepada 7 tanda amaran pada tangan yang menunjukkan strok iskemia mungkin menghampiri. Jika anda mengetahui tanda-tanda ini, anda mungkin boleh menyelamatkan diri anda dan keluarga tersayang daripada strok. Saya merayu agar anda menonton video ini sehingga habis. Saluran kami komited menyampaikan maklumat kesihatan yang penting untuk warga emas seperti anda dengan cara yang mudah difahami setiap minggu. Untuk terus mendapat maklumat berguna, jangan lupa tekan butang subscribe. Jika ada sebarang kemusikilan atau pendapat, sila tinggalkan di ruangan komen. Baiklah, mari kita mulakan. Mengapa tanda amaran strok muncul di tangan? Pertama, saya akan terangkan dengan jelas mengapa tanda-tanda amaran strok muncul di tangan. Sepintas lalu otak dan tangan nampak begitu jauh terletak di dua hujung badan yang berbeza. Namun hakikatnya semua pergerakan halus dan deria rasa yang kita lakukan dengan tangan adalah dikawal sepenuhnya oleh otak. Sebagai contoh, tindakan pakcik-makcik memegang telefon pintar dan menggerakkan jari untuk menatal skrin scroll sekarang. Ia nampak mudah, tetapi ia hanya boleh berlaku kerana kawasan motor di dalam otak anda sedang memberi arahan yang sangat tepat. Arahan dari otak ini bergerak melalui kabel yang dipanggil saraf sampai ke hujung tangan dan jari dalam sekelip mata. Sebaliknya, apabila hujung jari anda menyentuh sesuatu, deria rasa itu akan bergerak melalui kabel yang sama kembali ke kawasan deria di otak, membolehkan kita merasa, oh ini lembut atau sejuknya. Ini bermakna otak dan tangan mempunyai hubungan komunikasi yang paling rapat dalam badan kita berhubung tanpa henti walau sesaat. Tetapi, apa akan jadi jika strok iskemia berlaku? Strok iskemia ialah keadaan di mana salur darah ke otak tersumbat menyebabkan oksigen dan nutrien tidak dapat sampai. Sel otak kita sangat sensitif. Jika aliran darah terhenti, walaupun untuk beberapa minit, ia boleh mati. Khususnya jika masalah berlaku pada salur darah yang membekalkan darah ke kawasan motor
yang mengawal tangan atau kawasan deria yang merasa sentuhan isyarat amaran pertama akan muncul tepat pada tangan yang menerima arahan tersebut. Contohnya, sebelah tangan tiba-tiba rasa lemah sukar untuk memegang barang dengan kemas atau rasa kebas apabila menyentuh sesuatu. Pada mulanya mudah untuk kita abaikan. Ini sebab penat atau angin masuk badan. Tetapi pada saat itu ada kemungkinan besar sebahagian daripada otak anda sudah mula mengalami kekurangan oksigen. Perkara paling penting di sini ialah jika anda terlepas isyarat pertama ini, ia boleh membawa kepada keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Apabila strok menyerang sepenuhnya, ia boleh meninggalkan kesan sisa sepanjang hayat seperti lumpuh separuh badan, hemiplegia, pertuturan menjadi tidak jelas, pelat sukar menelan atau tidak boleh berjalan sendirian. Malah jika rawatan terlewat, ia boleh membawa maut. Oleh itu, isyarat kecil yang tidak normal pada tangan itu bukanlah faktor usia. Ia adalah isyarat SOS terdesak daripada otak anda. Adalah amat penting untuk anda tidak mengabaikannya. Di bahagian seterusnya, saya akan huraikan secara spesifik 7 tanda amaran yang muncul pada tangan. Sila periksa sambil membayangkan tangan anda sendiri dan tangan ahli keluarga yang anda sayangi. 7 isyarat amaran strok pada tangan berikut adalah 7 tanda amaran yang tidak boleh anda pandang ringan. 1. Rasa kebas atau semut-semut pada sebelah tangan sahaja. Salah satu perubahan awal adalah rasa kebas yang berlaku pada sebelah tangan sahaja. Perkara penting di sini ialah ia tidak berlaku pada kedua-dua belah tangan, tetapi hanya pada satu tangan. Contohnya, jika hujung jari tangan kanan anda terasa mencucuk-cucuk semut-semut atau tapak tangan kiri anda sahaja terasa seperti dicucuk jarum berterusan, mudah untuk kita fikir ia hanya keletihan. Tetapi jika perubahan ini berulang-ulang atau tidak hilang, selepas beberapa hari anda perlu berwaspada. Tubuh kita direka di mana otak kanan mengawal bahagian kiri badan dan otak kiri mengawal bahagian kanan badan. Jadi jika rasa kebas hanya muncul pada satu tangan, ia mungkin petanda bahawa aliran darah ke sebelah otak anda semakin lemah. Sudah tentu rasa kebas tangan juga boleh disebabkan oleh masalah lain seperti saraf terhimpit di leher, slip disc syndrome, carpal tunnel atau kerosakan saraf akibat kencing manis diabetes. Namun ceritanya berbeza jika rasa kebas itu bermula secara tiba-tiba atau jika pergerakan tangan anda turut menjadi perlahan atau jika anda rasa kekok semasa menggunakan sudu atau memegang barang. Khususnya bagi mereka yang mempunyai penyakit sedia, ada berkaitan salur darah seperti darah tinggi, kencing manis atau kolesterol tinggi, anda tidak boleh memandang ringan perkara ini. Daripada membuat kesimpulan sendiri bahawa ia gejala biasa dan hanya menahannya adalah lebih baik untuk mendapatkan pengesahan di hospital. Strok adalah penyakit yang boleh dicegah jika kita menyedarinya lebih awal. Ingat, rasa kebas pada sebelah tangan adalah amaran kecil tetapi penting dari tubuh anda. 2. Kerap menjatuhkan barang. Perubahan kedua ialah anda kerap menjatuhkan barang. Cawan yang anda biasa pegang tiba-tiba terlepas dari tangan dan pecah. Makanan asyik terjatuh semasa anda cuba menyuap. Telefon pintar anda kerap tergelincir jatuh ke lantai. Sangat mudah untuk kita berfikir, mungkin tangan tak kuat. Terutama apabila usia meningkat, kejadian seperti ini mudah dianggap sebagai kesilapan biasa. Namun jika ia berlaku berulang kali hanya pada tangan tertentu atau kekerapannya meningkat dengan ketara berbanding dahulu, ia mungkin bukan lagi satu kesilapan. Pada peringkat awal, strok iskemia saraf yang mengawal pergerakan halus di hujung jari mula menjadi kurang cekap. Akibatnya, tangan menjadi lemah masa timing genggaman anda lari atau pergerakan jari menjadi kekok yang akhirnya menyebabkan anda kerap menjatuhkan barang. Anda perlu lebih berhati-hati jika ini berlaku pada tangan dominan anda. Contohnya jika pakcik-makcik biasa menggunakan tangan kanan, tetapi kini tangan kanan itu yang selalu menjatuhkan barang itu mungkin amaran kuat daripada badan anda. Benar, ia boleh berlaku sekali-sekala kepada sesiapa sahaja. Tetapi jika kekerapannya jelas meningkat,
sehingga anda sendiri rasa ada sesuatu yang tak kena, anda mesti berjumpa doktor. 3. Tulisan tangan. Tiba-tiba menjadi buruk. Perubahan ketiga ialah tulisan tangan anda tidak lagi kemas seperti dahulu. Apabila anda cuba menulis keseimbangan huruf menjadi herut benuk tangan, anda mungkin menggeletar sedikit sehingga sukar mengikut garisan dan tulisan menjadi sengit sehingga anda sendiri terkejut melihatnya. Kebanyakan orang akan cuba meyakinkan diri sendiri, mungkin sebab mata dah rabun atau tangan dah tak kuat. Tetapi sebenarnya tindakan menulis adalah satu proses yang sangat kompleks yang memerlukan fungsi otak yang halus. Kekuatan untuk memegang pen pergerakan mikro pada pergelangan tangan dan jari serta deria untuk menyusun huruf dalam ruang semuanya memerlukan penyelarasan yang jitu antara otak dan saraf. Oleh itu, jika aliran darah mula berkurangan di mana-mana bahagian otak, pergerakan yang teliti ini akan terganggu. Hasilnya tulisan tangan anda tiba-tiba menjadi tidak kemas. Lebih-lebih lagi, jika ia berlaku pada tangan yang biasa anda gunakan untuk menulis, contohnya tangan kanan bagi kebanyakan orang. Ini adalah isyarat yang sangat jelas. Selain itu, kesukaran menulis ini mungkin disertai dengan gejala lain seperti sukar mengingat nama atau ayat anda menjadi terputus-putus dan tersekat-sekat. Jika ini berlaku, anda perlu mempertimbangkan kemungkinan bahawa bukan sahaja tangan anda yang bermasalah, tetapi fungsi otak anda sendiri mungkin mula merosot. 4. Sukar memasang butang baju atau menarik zip. Perubahan keempat ialah anda mula perasan anda mengambil masa yang lama dan merasa kekok untuk memasang butang baju atau menarik zip. Pada suatu pagi semasa memakai baju, anda mungkin terpaksa mencuba beberapa kali untuk memasukkan satu butang. Atau anda rasa geram kerana zip seluar anda asyik tersangkut dan tangan anda seolah-olah tidak mendengar kata. Jangan anggap ini sebagai tanda penuaan semata-mata. Sebenarnya tindakan seperti memasang butang atau menarik zip memerlukan keupayaan untuk memegang objek kecil dengan tepat, mengesan lokasi secara sentuhan dan melakukan pergerakan yang berterusan dan lancar serentak. Ia adalah satu proses kawalan yang sangat rumit yang memerlukan kerjasama erat antara otak saraf dan otot. Jika berlaku sedikit sahaja gangguan dalam penghantaran isyarat saraf di dalam otak, pergerakan halus ini akan segera terjejas. Anda perlu lebih berhati-hati jika perkara yang anda biasa lakukan dengan mudah tiba-tiba menjadi sukar atau jika hanya sebelah tangan sahaja yang terasa sangat kekok. Ramai pesakit yang mengalami strok ringan TIA, Transient Ischemic Attack, melaporkan bahawa tanda pertama yang mereka sedari ialah kesukaran memasang butang baju. Jika kita mengabaikan kesukaran kecil dalam rutin harian ini, kita mungkin akan berdepan dengan strok sebenar yang membawa kepada kesan sisa yang serius seperti lumpuh separuh badan, gangguan pertuturan atau masalah menelan. Apabila anda mula berfikir, kenapa tiba-tiba susah sangat nak buat benda ni? Itulah masanya untuk anda mendengar isyarat senyap yang dihantar oleh badan anda. 5. Tangan terasa terlalu sejuk atau panas. Secara tidak normal, perubahan kelima ialah gangguan deria suhu di mana tangan anda terasa luar biasa sejuk atau sebaliknya terasa panas membahang. Anda mungkin rasa tangan anda lebih cepat sejuk berbanding biasa, atau walaupun cuaca tidak panas, tapak tangan anda sahaja terasa hangat atau berpijar. Kebanyakan orang akan mengaitkannya dengan simptom menopause, putus haid atau hanya masalah peredaran darah. Walaupun ia mungkin benar, perubahan suhu ini juga boleh menjadi isyarat penting daripada otak anda. Contohnya, jika tangan kiri anda terasa biasa tetapi tangan kanan anda terasa sangat sejuk setiap malam. Atau jika suhu bilik adalah selesa tetapi tapak tangan tertentu terasa panas berterusan. Ini mungkin bermakna bukan suhu tangan anda yang berubah, tetapi fungsi otak dan saraf anda yang mentafsir suhu itu telah terganggu. Di dalam otak kita ada bahagian khusus yang mengawal deria suhu. Jika bekalan darah ke bahagian ini tidak lancar, otak akan mula salah mentafsir suhu sebenar.
Apabila strok iskemia kecil berlaku atau sebagai amaran, sebelum strok besar, aliran darah yang lemah ini boleh menyebabkan deria rasa yang pelik, rasa sejuk padahal tidak atau rasa panas padahal tidak. Anda mesti berwaspada jika gangguan deria ini hanya berlaku pada sebelah tangan dan ia muncul secara tiba-tiba. Kerana ia tidak nampak dari luaran, ia mudah diabaikan. Tetapi perbezaan deria yang halus ini boleh menjadi amaran awal yang sangat penting. 6. Kehilangan deria rasa kebal. Apabila menyentuh perubahan ke-6 ialah anda tidak rasa apa-apa apabila menyentuh sesuatu. Apabila anda memegang objek anda tidak pasti sama ada ia panas atau sejuk. Apabila anda cuba merasa sesuatu dengan hujung jari, rasanya seperti anda memakai sarung tangan tebal. Jika lengan baju anda bergesel dengan kulit tangan, tetapi anda tidak merasainya dengan jelas, atau jika tekstur objek yang anda biasa sentuh, kini terasa kabur. Ini mungkin bukan tanda penuaan, tetapi isyarat bahawa fungsi otak anda untuk memproses deria rasa telah terganggu. Deria rasa yang kita alami bukan hanya di kulit, ia adalah proses di mana kulit menerima rangsangan saraf, menghantarnya ke otak. Dan otak menganalisisnya untuk memutuskan ini sejuk atau ini lembut. Tetapi jika bekalan darah ke bahagian otak yang menguruskan deria ini berkurangan, otak tidak dapat memproses maklumat itu dengan betul walaupun tangan anda sedang menyentuh sesuatu. Sebab itulah anda mungkin rasa kebas atau rasa pelik walaupun sedang menyentuh sesuatu. Fenomena ini dipanggil anestesia deria atau hipoestesia dan ia sering berlaku hanya pada sebelah tangan atau di hujung jari. Apa yang lebih menakutkan ialah gejala ini tidak menyakitkan, jadi pesakit itu sendiri sering tidak menyedarinya. Tetapi kes-kes seperti ini tidak jarang membawa kepada strok sebenar dalam masa beberapa hari sahaja. Oleh itu, jika deria rasa di hujung jari anda tidak seperti biasa dan terasa kebal, jangan anggap ia hanya keletihan atau faktor usia. 7. Tangan menggeletar tremor tanpa sebab. Perubahan ketujuh dan terakhir ialah tangan anda menggeletar di luar kawalan anda. Apabila anda cuba memegang cawan tangan anda bergegar sehingga air tertumpah, atau walaupun anda tidak melakukan apa-apa dan tangan anda hanya diletakkan di atas riba, ia tiba-tiba menggeletar sedikit. Ini mungkin isyarat awal kerosakan fungsi otak. Biasanya apabila bercakap tentang tangan menggeletar tremor ramai, orang akan teringat penyakit Parkinson. Tetapi apa yang ramai tidak tahu ialah gegaran sementara pada tangan atau jari juga boleh berlaku sejurus sebelum serangan strok iskemia. Khususnya jika gegaran hanya berlaku pada sebelah tangan atau ia bermula secara tiba-tiba semasa anda sedang berehat, kemudian berhenti dan kemudian berulang kembali. Ini mungkin isyarat kuat bahawa terdapat gangguan aliran darah di bahagian otak yang mengawal pergerakan atau koordinasi motor halus. Mudah untuk kita menganggap mungkin sebab penat atau dah tua tangan tak kuat. Tetapi gegaran yang berlaku dengan sendirinya, walaupun anda tidak melakukan apa-apa, bukanlah tanda penuaan yang normal. Ini adalah isyarat yang jelas dari badan anda dan mungkin cara otak anda sedang menjerit meminta tolong. Ramai yang fikir strok adalah penyakit yang datang tiba-tiba, tetapi sebenarnya ia lebih kerap didahului oleh perubahan kecil dan halus seperti ini. Rumusan dan seruan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita telah belajar tentang 7 isyarat rahsia yang dihantar oleh otak ke tangan. Kebas pada sebelah tangan sahaja. Kerap menjatuhkan barang. Tulisan tangan menjadi buruk secara tiba-tiba. Sukar melakukan kerja halus memasang butang zip. Deria suhu yang pelik terlalu sejuk atau panas. Rasa kebas atau kebal pada deria sentuhan. Tangan menggeletar di luar kawalan. Pakcik-makcik sekalian, 7 rahsia ini tidak memerlukan wang ringgit atau peralatan khas untuk dikenal pasti. Ia hanya memerlukan satu perkara, sedikit perhatian daripada anda.
Mulai hari ini, tolong buang tabiat berbahaya yang selalu berkata, aduhai dah tua memang macam ni. Dan tolong buang perasaan yang paling ditakuti oleh ramai ibu bapa di Malaysia, perasaan takut menyusahkan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda rasa macam ada yang tak kena dan anda terus berjumpa doktor, itu bukanlah mengada-ada atau melebih-lebih. Tindakan itu adalah hadiah terbesar yang anda boleh berikan kepada anak-anak anda kerana ia menghalang mereka daripada terpaksa menanggung beban yang lebih berat di kemudian hari. Pengesanan awal dan rawatan segera adalah satu-satunya kunci untuk menyelamatkan nyawa anda daripada strok. Dan tindakan awal itu adalah bukti kasih sayang terbesar anda kepada keluarga. Tolong ingat kata-kata saya ini. Anda berhak untuk hidup sihat. Dan anda juga bertanggungjawab untuk mendengar suara badan anda sendiri. Sama ada anda ingin menjadi tempat bergantung yang kukuh untuk anak-anak anda atau menjadi seseorang yang terpaksa bergantung harap kepada mereka. Semuanya bergantung pada tindakan kecil anda hari ini. Jika anda bersetuju dengan luahan ikhlas saya selama 20 tahun ini dan jika anda berazam mulai hari ini untuk tidak lagi mengabaikan sebarang isyarat kecil sebagai faktor usia dan jika anda ingin kekal menjadi ibu bapa yang sihat bermaruah dan masih boleh melancong bersama anak-anak anda, saya merayu. Sila tinggalkan komen di ruangan di bawah. Dengan 7 perkataan ini sahaja, saya akan mendengar isyarat tubuh saya. 7 perkataan ini adalah janji suci anda terhadap kesihatan anda sendiri dan sumpah paling utuh yang anda lafazkan untuk keluarga tercinta. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya Dr. Harith bin Sulaiman. Semoga perjalanan hidup anda selepas ini sentiasa tenang dan sihat dan sentiasalah mendengar apa yang cuba disampaikan oleh tubuh anda